Negeri termaju. Dia kata Selangor negeri termaju. Tapi apa maju? Maju kepala otak dia. Tengok. Mana duit rakyat? Saya mau tanya kepada Eng Sehan. Apa you buat? You jadi adun. Orang pilih kau. Jadi adun Kinrara. You orang pun silap lah. Pilih orang yang tak buat kerja. Saya mau tanya, mana ahli PKR, mana DAP punya ahli majlis? Makan gaji buta kah? Esko semua mana Esko? Eng Sehan kah dia punya nama? Eng Sehan kah? Eng tidur kah? Saya pun tak tahu. Ini lubang tengok. Semua lubang. Baru punya orang. Jom tengok. Kawasan ini sejak 2 tahun saya lalu lalang. Tengok teruk begini. Tengok lubang dia. Kalau masa hujan dia penuh. Kalau motorbike datang ke kereta datang, kita bayar rotek, kita bayar cukai jalan kan, betul tak? Pelbagai cukai. Cukai pintu, cukai taksiran semua bayar. Tapi kita jadi mangsa. Ada yang banyak mati macam ni lubang kecil. Jangan cakap lubang kecil tau. Ini tengok bahaya. Tengok kita depan lagi ya. Sampai kalau cukai pintu, cukai taksiran tak dibayar, rumah-rumah dikunci, disita oleh pihak berkuasa tempatan. Tapi tengok dia. Teruk. Paling teruk sinilah. Ni semua tengok kawasan dia paling teruk. Dia orang tak buat kerja. Ini tengok lagi teruk, dahsyat. Macam bulan tu. Macam bulan ada, macam bintang ada, macam kepala babi pun ada. Kepala lembu pun ada, kepala kambing pun ada, macam-macam corak pattern. Dia tahu ini semua lubang, langsung dia orang tak prihatin. Mana pergi ni ahli majlis yang bahagian Kinrara ini? Eng Sehan yang banyak berkokok di dunia. Mana you pergi? Mana you sudah lari? You makan gaji buta kah? You ambil elon buta. Tengok ini semua. Semua macam ni. Mana you pergi? You banyak cakap. Itulah kita mau lain kali pilih orang yang baik. Jangan labelkan saya bukan nak bertanding sini ya. Tapi saya bagi tahu, ini untuk kebaikan masyarakat. Tengok sini lubang. Satu jalan lah. Satu jalan. Ini lagi bahaya. Lubang besar-besar. Kalau nanti hujan, ini musim tengkujuh kah? Bukan tengkujuh kah? Malaysia tidak musimnya. Bila-bila pun anytime boleh raining. Itulah bila election datang. Sekali lagi saya tahu, saya bukan nak bertanding sini ya, tapi saya bagi tahu kepada masyarakat seluruh Malaysia. Ini lubang-lubang, diorang bayar rotek. Macam di Johor. Bila kereta dulu Yang Mulia Sultan Johor, ada sedikit kacau macam inilah. Terjadi sesuatu apabila ada lubang, dia saman sama JKR. Dulu KJ jatuh basikal terus repair. Dia repair, KJ jatuh repair. Sekarang macam mana? Banyak yang mati. Ini lubang semua siapa pasal? Sekarang mana pergi YDP? Datuk Bandar ke YDP ke? Eng Sehan ke? Ini mana semua pergi? Sudah hilang ternampak muka. Tapi bila PHLP you akan datang, you akan datang, shake hand juga. Ini tengok lubang semua. Ini lubang. Satu jalan lubang. Ini tengok, lagi dahsyat. Ini kalau hujan ada ikan ke? Ini tengok lubang. Ini lubang banyak bahayanya. Tengok, boleh dancing dan tengok takut macam warga India saya pun masuk dalam, mana tahu. Lubang dahsyat. Satu jalan dia ada semua tempat lubang macam ini. Ini dia punya kerja lah ini semua. Tengok sampai daya dawai pun keluar lah. Tengok ini. Berapa bahaya kalau kalian datang macam mana? Okey. Hasil kutipan cukai orang ramai, cukai masyarakat dia ambil. Tapi mana pergi lubang macam ni? Kalau motor datang, dia langgar, dia jatuh, dia terus mati. Macam ini kah? Tengok ni kawasan. Ni semua lubang. Ini pula dia simen. Ini pula dia simen tau. Sayangnya ini bukan dia orang sini kedai, orang dia buat simen lah. Lubang. Lubang kore, telefon tampal TNB kore, semua kore, adun tidur. Tengok semua lubang dia orang tak buat kerja. Semua tidur.
Undi tidur, undi tidur, undi tidur. Ha? Saya mau tanyalah kepada masyarakat, you orang bayar cukai. Lain kali bila you dah kena aksiden macam ada lubang, termasuk motor ke apa, kereta you rosak, saman JKR. Saman sama Adun. Buat report polis terhadap Adun, buat report polis terhadap ahli parlimen. Sebab mereka tak buat kerja. Tepuk dada, tanyalah selera. Sampai air bertakung lubang. Jalan ini Menteri KPKT pun tidur. Sampah dia tak peduli. Ini Majlis Perbandaran. Datuk Bandar Majlis tak peduli. Mana pergi ni ahli majlis. Langsung tidak masuk kawasan. Kita tengok depan. Bertakung. So siapa kena bertanggungjawab? Saya minta Adun Eng Sehan datang, you sendiri bawa simen, you kacau buat kerja lah. Sebab kerja Adun you tak layak. Saya betul cakap you tak layak. Orang undi kamu supaya kamu pakai otak bukan pakai lutut. Buat kerja. Negeri Selangor negeri yang paling kaya. Banyak duit, cukai, jui taksiran semua you ambil. Tapi apa buat? Ha? Tengok sini ya. Longkang dia tersumbat. Ha? Bagi tu teruk ni kawasan ini. So apa kerja? So ini semua adalah bukti yang kita terakan, kita paparkan untuk masyarakat Marahin. Share, kongsikan maksimum untuk seluruh Malaysia. Semua tempat pun 2x5. Adun, ahli parlimen, menteri semua tak buat kerja. Tapi dia katakan kerajaan Madanon. Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara demi rakyat untuk rakyat.